Sampai kat kedai MK nak makan macam-macam sebab dari Melaka. Tapi apakan daya, perut kecil. Makan sikit pun dah kenyang. Cuma mampu makan nasi lemak for breakfast dan makan tengah hari ikan bakar je. Orang Melaka memang sempoi. Bukan setakat orang pada Melaka, orang pada utara, orang pada selatan, orang pada Dubai pun ada datang balik hari tau. Hari ni datang, besok balik sebelum ke Dubai. Jom kita tengok apa sarapan yang ada hari ni dan kita tanya feedback daripada pelanggan-pelanggan kita yang dah datang kat sini untuk sarapan pagi dekat Mak Kimbong. Korang masuk-masuk je dekat restoran ni, korang akan nampak dulu kuih muih, macam-macam kuih muih ada kat sini. Ada hampir 20 kuih. Ini kat depan tau, dekat dalam ada lagi berlambak lagi kuih-kuih Melayu kita hidangkan untuk orang. Ada juga kat sini roti jala, lempeng. Ada juga berat-berat kat sini nasi dagang, ada mi kalau korang nak panas-panas, ada sup. Ada lagi macam-macam ni kat sini, menu-menu untuk sarapan pagi. Ada juga nasi lemak. Nasi lemak ni korang boleh makan dengan macam-macam lauk dekat sini. Ada padu goreng, ada rendang ayam, rendang daging. Dekat sini korang tengok berlambak lagi kuih-kuih yang ada. Sekarang kenapa pilih sarapan dekat Mak Kimbong, bang? Sarapan dekat Mak Kimbong dia banyak variety. Kat sini and dia dekat dengan Putrajaya. So pilihannya banyak, makanan sedap. Dah berapa kali datang lah? Dah 5 kali datang. Wah, macam bang makanan sarapan? Alhamdulillah memang kena dengan cita rasa. Abang makan apa hari ni? Dia lagi makan dengan lontong darat, soto dengan roti jala, roti bakar. Saya nak tanya kenapa akak pilih Mak Kimbong untuk sarapan pagi? Nombor 1 kita dekat. Nombor 2 makanan okey lah. Akak dekat dari mana-mana? Ni rumah flat. Kita makan ni lempeng. Ada buih, ada dengan Milo apa ya? Okey. Sup. Apa ini? Cucur udang. Okey. Banyak kita makan hari ini. Kalau korang tengok seawal jam pukul 8 pagi, dah ramai dah pelanggan-pelanggan yang datang untuk breakfast kat sini. Jadi korang guys, kalau korang tak tahu nak sarapan kat mana, saya nak ajak korang datang dekat restoran Mak Kimbong ni. Jumpa korang kat sini guys. Assalamualaikum.